Tak rugi. Nanti dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anwar Basri ataupun lebih dikenali sebagai KAB daripada Sungai Buloh. Hari ini saya bersama dengan 41 orang jemaah daripada Kembara Mukmin untuk kami terbang ke Baitul Maqdis untuk bersolat di Masjidil Aqsa. Tetapi sebelum itu kami akan pergi terlebih dahulu ke Amman, Jordan, dan hari ini adalah hari penerbangan. So kita akan bersama dalam trip daripada hari ini 15 hari bulan sehingga ke 22 hari bulan Januari. So pengalaman saya bersama dengan Kembara Mukmin, alhamdulillah semuanya diuruskan dalam keadaan baik dan teratur, dan saya menyeru kepada semua, marilah kita bersama-sama dengan Kembara Mukmin untuk apa jua destinasi pilihan yang ditawarkan untuk kita mendapat perkhidmatan yang cemerlang bagi semua, insya-Allah. Saya Hajah Fuziah Mak Yusof daripada Ceras Baru, Kuala Lumpur. Saya apabila dapat peluang pergi ziarah ke Al-Aqsa ni, saya tak tergambarkan kegembiraan sebab saya dah lama nak pergi kan. Hari tu bila saya dapat tahu Ustaz Khairul Anwar Basri kata dia akan bawa trip nak pergi, siapa nak pergi, saya pun tak ada tunggu masa lagi, tangguh-tangguh terus je bagi nama dekat dia dan terus daftar apa semua. Seronok sangat, tak terkata walaupun belum sampai lagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kembara Mukmin atas perkhidmatan ini yang sangat baik dan sangat bagus. Semoga diteruskan untuk masa-masa akan datang. Saya Syahabul dan isteri Azlela berasal dari Bangi, Selangor. Kami teruja nak pergi Al-Aqsa ni sebab kami dah pergi masjid lain Mekah Madinah, kami dah sampai. Cuma Al-Aqsa ni kami teringin sangat nak pergi, dah lama dah. Ini peluang kami lah. So, jadi insyaAllah kami akan sampai di sana, insyaAllah. Perkhidmatan yang diberikan oleh ni cukup bagus dan memuaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Kembara Mukmin kerana sudi menyediakan perkhidmatan berikut untuk mudahkan kami pergi ke sana. Nama saya Lili, berasal dari Kulai Johor. Nama saya Syazwani daripada Al-Ustaz Kedah. Saya rasa teruja lah, berdebar tapi excited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya berada di KLIA di Balai Perlepasan tingkat 5 untuk kita punya perlepasan bagi grup Jejak Rasul Al-Aqsa 15 Januari 2026 yang akan berlepas ramai 43 orang terus ke Amman dan akan masuk ke Al-Aqsa pada esok hari bagi menyambut program Isra' wal Mi'raj dan kemuncaknya pada 17 Januari. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita ada banyak package berkenaan dengan Jejak Rasul, terutamanya Al-Aqsa, dan kita ada Jejak Rasul ke Mesir dan kita ada Jejak Rasul ke Syria yang terbaru ini, dan dengan harga yang berpatutan di pasaran. Compare to pasaran memang kita harga rendah, dan setiap bulan kita ada perluasan. Hari ini kita ada 15 hari bulan, kita ada next untuk 5 Februari, dan kita ada lagi next untuk April, dan kita ada untuk Mei, Jun, Julai, Ogos sampailah Disember pun dah hampir penuh sebab ramai yang dah blok seat untuk perlepasan ke Al-Aqsa. Jadi you guys yang mana mencari package Al-Aqsa, Jejak Rasul ataupun Jejak Rasul Mesir ataupun sebagainya, bolehlah PM kita dan riki package kita di web kita www.kembaramukmintravel.com. InsyaAllah harga terbaik. Bersama Kembara Mukmin untuk mengungkap rahasia ini.